Acik ni sebelum balik, Angel nak tanya, Acik sebelah Angel ni dari mana? Dari mana akak? Dari Mesin Johor. Oh, jauh dari Mesin Johor. Cuma nak tanya, akak banyak-banyak sofa kan? Akak dah pusing dekat Gudang Bosijan ni tengok satu-satu. Kenapa sofa 20 lebih ribu juga yang akak kenan? Sebab warna dia kot. Warna dia? Suami minat ukiran kayu. Ukiran kayu. Yang tu je lah. Dari segi layanan kalbat dengan Bosijan tadi okey tak akak? Okey, terbaik. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga dekat akak ni yang datang daripada Mesing. Datang tengok sofa kita. Puncanya apa kak? Terpengaruh dekat kawan. Ni customer lama Angel ni. Akak ni beli sofa dengan Angel. Hari ni bawa akak ni. Jadi akak kami jual tahu. Kalau ada yang kurang daripada kita orang, minta maaf. Terima kasih bagi diskaun banyak. Itu bos lah. Bos yang bagi kat akak. Okey. So Kalbat nak cakap apa-apa ke Kalbat? Terima kasih. Saya sebenarnya rapat dengan abang. Sudah. Dia dengan abang dari tadi. Abang, apa perasaan abang bang tiba dari sana bang sebenarnya? Dari Gold. Pok tengok set gajah. Buka habis pok ke sini. Kenapa bang? Kenapa? Sebab abang tengok kayu dia ni. Dia punya pattern dia, tulang dia kasar. Lepas tu punya urat kayu dia. Corak dia. Kasar. Dia punya ni, dia punya tulang dia besar. Dia punya tak tangan kan. Nampak gagah lah pada yang tengok ni tu. Dia punya kecil lah bunga dah ni. Seronok tak dengan harga kita bagi? Boleh kalau minat kurang je. Gagah. Cukup tahu betul-betul time tu. Okey lah. Bagus lah dengan buah. Saya okey kan? Saya okey tak? Okey. Boleh buat kira dengan dia. Boleh pakai Boleh pakai dah. Apa pun, abang ni telah pun di Abang, terima kasih banyak.